Okay geng, dah dapat order lah pagi ni. Kita layan instant delivery. Jom kita pergi pick up. Tempat pick up ni lebih kurang 4 km. Okay, kita dah sampai tempat pick up yang pertama ni. Kat sini kedai dia. Jom kita tengok apa dia, barang dia. Hello. Shopee WQ4. Okey, kalau seller tanya kan, kita cuma bagi tahu nombor belakang dia, 3 nombor belakang ataupun 4 nombor belakang dia. Lebih kurang tu je. Dapat barang, kita scan, kita ambil gambar. Okey, kita proceed ke next pick up. Submit. Okey, jom. Ni barang dia. Kita ambil tempat pick up yang kedua. Okey, jom. Sini kalau tak jam tak sah ni. Kampung Baru Sungai Buloh ni. Lepas tu jalan sempit-sempit, trailer keluar masuk. Oi. Memang hebat lah abang-abang bawa trailer ni. Memang respect lah. Sampai second pick up, tapi aku tak sure betul ke tak tempat ni. Sebab Shopee ni dia pelik-pelik sikit. Ini unit 3 M31. Ya. Sebab apa di kadang-kadang pin location Shopee ni dia tak betul tau. Tapi ini sebab aku tanya dia betul. Alhamdulillah. Tadi aku dah pusing-pusing dah. Dalam 5 minit aku pusing. Apa boleh buat. Payahlah, dah dapat barang ni. Dia pay semua dekat Pak Jaras, dekat yang pejabat tanah tau. Oh, kat mana tu? Pak Jaras. Pak Jaras. Dia pay semua salah. Dengan Wisma Bella pun sama juga. Okey. Ke mana ni? Hantar ni, sini. Submit. Jom kita proceed untuk next pick up. Ni kita dah pick up 2 tempat lah. Mighty Hutan. Let's go. Okey, kita dah sampai dekat pick up nombor 3 ni, Mighty Hutan. Jom kita tengoklah apa barang dia. UHJ. Okey. Alright. Barang dia. Confirm pick up. Dengan satu lagi MWT. Oh, ada 2. Okey. Oh, rupanya vendor ni ada 2. Okay, submit. Yang kedua pula. Okey, submit. Mari kita pergi hantar. Vendor ni ada 2 barang. Marilah kita pergi hantar. So total ada 4 barang. Dan kita pergi hantar dekat 4 tempat. So 3 seller, 4 tempat penghantaran. Oh, ada lagi lah. Ada lagi pick up, cumanya kita hantar dulu. Okey, yang ni kita hantar dulu. Last nanti ada pick up juga lagi. Okey, tak apa. Okay, kita dah sampai dah dekat rumah customer yang pertama ni. Mana barang dia? Barang dia WQ4. WQ4. Mana barang dia? Okey, ni barang dia. Kita cuba call customer dulu. Tengok macam mana. Okey, aku dah call dah customer. Dan dia dah confirmkan rumah dia. So kita scan barang, ambil gambar. Okey, ambil gambar. Lepas tu aku dah tanya kat customer tadi. Dia kata campak dalam je. Okey, campak dalam. Kemudian kita ambil gambar lagi. Okey, kita ambil gambar. Barang dekat dalam rumah dia. Okey, lepas tu kita submit lah. Lepas submit, kita WhatsApp customer. Sebab dalam sistem Shopee ni dia ada WhatsApp sekali. Ini untuk lebih safety lah. Kita WhatsApp customer. Apa-apa kita ada bukti dekat WhatsApp. Okey, kita proceed untuk next order. Cari rumah lot-lot ni agak susah sikit lah. Tapi nasib baik tadi aku ada tanya abang tu. Dia bagi tahu, okey, 3
3481 area sini. Alhamdulillah. 3481 sini kot. Rasanya lah. Lepas tu D, E, F. Oh sini lah kot F. Main ujung ni kot. Harap betul lah. Kalau tak betul nanya kita. Try dulu. Assalamualaikum. Sebaik betul. Okey, boleh. 3481 F. Jenuh kat cari ni. Apa-apa lah, kita scan dulu. Okey. Kita ambil gambar. Okey, submit. Customer. Ambil lagi satu gambar. Alamat dia tak ada ni. Tak apalah. Okey, WhatsApp. Kita ambil gambar lagi. Alright. Disuruh letak sini tadi, kita letak sini. Bagi gambar. Okey. Dan kita proceed seterusnya. Next order. Okey, jom. Betul mencabar betul kalau main dekat area-area yang rumah tanah lot ni. Kalau tak pandai goyang dik, goyang. Tapi itulah, kita kalau tak tahu satu tempat tu, jumpa orang kita tanya orang. InsyaAllah orang tu akan jawab lah. Kalau jumpa orang pertama tak jawab, kita jumpa cari orang kedua. Orang kedua tak jawab, cari orang ketiga. Dan seterusnya lah sampai lah kita jumpa. Okay, ni kita nak pergi hantar yang order yang ketiga. Sepatutnya aku pick up kat sini, aku tanya buy tu. Dia kata ni nombor 1 betul. Tapi bila call seller tak nak jawab. Terpaksa cancel. Nak buat macam mana kan? Cancel je lah. Aku bagi beberapa screenshot dengan gambar. Submit order, cancel. Apa boleh buat? Kita pergi order seterusnya lah. Mana rumah dia? 35 37 39. Okey. Kita dah sampai rumah dia 39. Ada ke orangnya? Ke tak ada? Kadang barang Shopee ni tak ada orangnya. Tengok apa barang dia tadi. UHJ. Okey. Ini barang dia. Rasa macam tak ada orang ni. Tapi tak apalah. Kita scan je dulu. Kita ambil gambar dengan alamat dia. Okey. Lepas tu kita campak je lah kat dalam ni kot. Ni ambil gambar depan rumah dia. Okey. Line tak ada pula lah. Ataupun kita call dulu lah. Kita try call dulu. Dia call tak nak angkat lagi. Tak nak angkat tak apalah. Kira betul lah ni. Kita hantar sahajalah. Okey. Kita bagi nampak kereta dia sikit. Supaya tiada apa-apa masalah berlaku. Oh, tak ada line lah sini nak upload. Loading lah pula. Okey, dah. So kita campak dekat dalam. Okey, lepas tu kita ambil gambar lagi. Supaya ada 2 gambar. Gambar kat dalam. Dia loading lah. Aduh mak. Okey, customer. Okey, kita submit. Lepas tu kita hantar WhatsApp. Kita tunjuk gambar. Okey, at least kita ada bukti lah. Okey, kita pergi order seterusnya. Oh, 47. Okey, 47. Alright, kita dah sampai nombor 47. Ada ke orangnya? Assalamualaikum.
Okay, ambil gambar dulu. Macam tak ada orang je. Tengok, kita ambil gambar nombor rumah. Ambil gambar nombor rumah supaya tak ada dakwa-dakwi lah customer. Lepas tu kita submit. Kita hantar WhatsApp. Lepas tu kita bagi gambar. Okay, dan kita hantar WhatsApp. So tamatlah sudah penghantaran. Dapatlah RM39 untuk 4 order. Okay, kita cari next order. Kita dapat lagi job parcel. Tu, kedai kat situ kita pick up. Aduh, nasib baik aku call. Mula-mula cari-cari juga. Tanya guard pun tak tahu. Call rupanya kat atas. Dia kata atas kedai hardware ni. Okay, dia suruh naik. Kita naik dah tengok. Masuk naik atas katanya. Ambil parcel dalam kotak. Oh, kat situ. Jenis seller yang angkat call ni senang kita berurusan. Yang jenis seller call tak angkat tu, itu masalah. Confirm pick up. Apa order tadi Nombor order BED7. BED7, ok, ni dia. Confirm pick up. Scan. Ambil gambar. Ambil gambar sini. Alright, let's go. Kita pergi hantar. Ni dekat ni, 2 km lebih je nak hantar parcel ni. Aduh, loading pula. Nak kena ambil 2 kali pula gambar dia. Okey, boleh pun. Dah sampai dah. Guard pun baik ya tadi. Dia siap bagi tahu masuk sini, parking kat sini. Senang je. Jom kita tengoklah kat mana ni. Dia tingkat 2 ni. Tingkat 3, unit nombor 2. Kena bersenam lah sikit. Naik tangga. Aduh, berat lah 90 kilo. Tangga jenis menegak macam ni, betul-betul mengah aku. Aduh. Oh, kat sini. Oh, patutnya aku parking belah depan ni, ujung. Aduh, mak. Oh, penat. Shopee. Ada ke tak orang ni? Assalamualaikum. Ada orang ke? Kita call lah orangnya. Kita ketuk pintu, dia tak ni pun, tak ada respon pun. Oh, ada. Luqman Hakim ya? Okey. Ya. Dua kali pula. Alright. Submit. Hantar WhatsApp. Rupanya ada orang dalam rumah. Ada bau baby. Mungkin dia beli barang baby kot, sebab tadi pun item daripada kedai baby, Jolly Baby, apa tak tadi nama kedai tu. So dia beli barang baby lah tu. Ok lah, kita cari order seterusnya. Lagi order, accept. Kita dapat lagi order instant. Jomlah kita pergi memikapnya dan menghantarnya. Sampai dah next pick up. Masalahnya sampai-sampai tadi call tak nak angkat seller ni. Betul lah. Ni nak jumpa siapa tu?
Nak pick up jumpa siapa? Pick up. Pick up mana? Mana? Oh, pick up cari sendiri ya. Pick up cari sendiri ke? Meng. Dia cari sendiri ya. Meng. Hah? Tak apa. Anak Mila eh? Kau buat Shopee ke? Saya main TikTok. Ha? Dah tak buat dah? Kenapa tak buat? Tak ada view. Tak ada jiwa. Aduh. Tak siap lagi ke? Ini masih ikan ni. Ya. Dah lah 10 kilo aku datang sini. Biasa kalau tak ada memang saya terus Cancel dah. Cancel kau buat design apa? beli bungkusan manusia. Oh. Semua orang lah. Call tak angkat. Kiwak betul. Call apa? Ni lah. Oh. Namanya Meng. Tak ada. Takkanlah dia masuk order awal. Memang sekarang buat ni lah, courier lah. Oh, patutlah. Lama tak nampak konten. Kilo mana? Duduk pakai beruntung lah. Sama dengan apa, panjang lah. Jauh ke sampai sini? Naik sini lah. Cari order lah. Mana tak siap lagi ni. Aduh, hai. Macam ni lah tempat dia orang prepare barang kalau Shopee sampai ni. Shopee punya order. Shopee sampai pula dah. Ni korang tengoklah sendiri. Ni warehouse tau. Dia orang packing. Dia macam vendor kat sini. Dia packing. Lepas tu ni rider datang ambil. Tengok rider ramai tengah berkumpul. Ni order yang dah siap Kalau dah siap Shopee punya ambil kat sini. Tapi korang tengoklah. Order masuk tapi barang tak siap lagi. Aku dah kena tunggu sini dekat setengah jam ni. Aduh, hai. Warehouse ni dah sidai aku sejam, barang tak siap lagi. Aku terpaksa buang order. Sebab apa? Aku datang pukul 12 tadi. So pukul 1 dia orang rehat. Order tak siap lagi. Terpaksa cancel order. So kita proceed next order lah.